tu dia. Oh, ada 8 kilo. Merah. Yes. Oh, tapi boleh lah. Sampai. Tak sampai. Okey, assalamualaikum. So, hari ni kita kembali lagi dekat kita punya tasik ni untuk buat aktiviti menjala. So, hari ni harap-harap dipermudahkan lah. Kita tengah tunggu sahabat joki kita untuk menjala pada pagi ni. Minggu lepas kita dah datang kat sini dapat likoh 4.4. So, hari ni kita cuba lagi. Kalau tak ada, kita ambil spesies yang lain lah, tilapia dan juga ikan lampam lah. Alright, kita try dulu. Okay, assalamualaikum. Bye bye. Okay, so hari ni kita beraksi lagi. Okay. Ada lari ke sana, besar sana. Dah lompat-lompat. Lompat-lompat. Okay. Dalam sama. Sampah bawa tu. Tapi ada yang kasar ke sana tadi. Alamak, kesini sikit. Ada. Ha? Ada kasar. Kena ke bawah sikit sebab ni sama. Alamak. Sangkut pula. Oh, ada kasar tu. Dia bagi sangkut pula. Biasa tak sangkut. Kuat ni. Ada benda-benda dalam poket ke? Tak ada. Bagi dalam plastik. Kasar-kasar saiz dia. Tunjuk dia kena macam. Uish. Tu pula. Kat sini pula. Nah, dahan-dahan sawit pergi jala sekali. Uish. Uish. Sabar. Meriah. Patahkan mama. Patahkan dulu. Patah dua. Okey, cantik. Alright. Nanti kita usahakan kat atas ni. Alright. Uish. Ada. Okey, meriah. Okey, kita ada lampam hari ni. Lapang kasar nampak ni. Tilapia merah. Oh, ada lampam. Ada. Lagak tak tu? Tolong. Kasar lampam. Merah pipi. Ya, down kat sini. Kita tarik atas sikit. Tu dia. Oh, ada 8 kilo. Alhamdulillah, rezeki. Satu ni. Bukan. Tilapia. Ada apa ni? Ikan lampam. 1 kilo ada rasa. Oh, tu dia. Kita ambil dulu sebagai mukadimah hari ni, tebaran pertama. Tu dia, ikan lampam. Dekat-dekat 1 kilo. Dekat-dekat 1 kilo. Lampam dekat-dekat 1 kilo. Belanja view sikit. Tong kat atas lagi. Oh, saiz dia. Tak, nak pergi ambil tong je. Okay, kita ambil tong dulu. Tong hikmat ni. Tong biru. Tong pergi shopping untuk tilapia. Merah pipi kasar. Tilapia merah pun ada. Oh, tilapia merah pun ada. Dalam tu buat air tadi yang kemari kan. Semalam ni hujan ni. Sampai ke sini air.
Tilapia merah. Pipi merah. Hari ni joki beraksi dengan jayanya. Tapi kita banyak spesies lah hari ni. Rasa ikan terbo ni. Cuba tarik. Ui, ini pecah ni. Ui, pecah dia bagi. Oh, itu merah pipi. Ingatkan ikan terbo tadi. Wah, Kosong merah pipi. pecah ni. Tak ada besar mana. Belum pernah pecah lagi jala ni. Dia Hari ni dia pecah ni. lama sangat kita sidai tadi kot. Merah pipi. Merah pipi. Wah, 2 ekor pasangan sejoli merah pipi ha. Kau ni pandai kau pecah buat apa? Kan? Itu. Kawan, kita lepaskan balik. First time dia pecah jala ni. Kita ingat confident dah. Dia kosong. Oh, dalam merah. Tengok dia punya meriah. Satu tebaran 3 kilo ada. Kita ambil lampam dulu. Lampam. Lapang saiz kilo. Saya dekat-dekat ni. Kita ada lampam. Kita ada tilapia merah. Kita ada merah pipi. Janda berhias. Bagi cuba. Serba saya punya spesies tilapia. Okeylah, saiz boleh tahan lah. Sado-sado. Uish. Sabar. Tebaran pertama agak meriah. Joki kita kembali beraksi. Dah lama kata apa? Dia punya injury, unsafe condition. Last Ini pun dalam NT lagi ni. NT lagi. Minggu lepas minggu lepas ada unsafe condition, injury sikit. So hari ni dia beraksi. Tengok penuh jala. Banyak lagi saiz kasar-kasar ni. Benang kasar, tasik-tasar pun dia langgar pun dia pecah tilapia tu. Okey, kita buat ulasan sikit berkenaan dengan kita punya operasi sniper jala hari ni. View sana. Tengok otai kita hari ni dia beraksi. Hasil dia yang tadi merah pipi. Ikan ni banyak-banyak yang segar-segar ni makan Red Bull ke? Ada Red Bull kat sini. Minum Red Bull ke yang sado-sado sampai jala pun pecah tadi abang Mai? Mungkin dia minum Red Bull lah kat sini. Tengok ada Red Bull sini. Mana dia Shopee? Ini yang pertama dia. Mecahkan jala. Pecah jala tadi. So, belajar view sikit. Ini boleh balik awal ni. Apa ni sekali tebak dah setengah tong ni. Jarak ton 60 liter. Tengok kat sini dah separuh kat sini. Baru satu tebak. Memang betul-betul kena lubuk. Saiz-saiz tak ikut piawan ni kita rilis lah. Oh, ada sangkut sikit tadi. Yang pantang pukat ke pirim. Bagi membesar dulu, cepat membesar. Bubuh belah kanan. Oh, nak bubuh. Kita bubuh sana satu lagi. Mungkin sana-sana duduk bersukaria lagi. Sana pun main bowling-bowling juga sana tu.
Sambungan tebaran kedua. Oh, lembut pergi. Uish, uish. Ada tebaran kedua pun ada. Tempat yang sama. Ada. Oh, ya ni. Ya ni, ada juga. Anak-anak kat sini. Yang kasar-kasar ada sikit bawah tu. Oh, ya anak-anak kat sini. Saiz-saiz junior-junior lagi ha. Olah tadika begitu. Tadika lagi ni. Lepas ni. Kalau perkasang pun tak lepas lagi ni. Lepaskan lah. Seekor je boleh ambil lah. Tebaran kedua. Oh, anak lampam. Kena lepas cepat tu. Anak dia lapan dia manja sikit. Kalau pegang mati je. Ni seekor boleh ambil. Uish, ada lagi tadi ni. Oh, dapat ni nak kena ya, lepas. Man. Beli trobol tu beli jumpa kasang kan. Ha. Buang. Oh, Bukan trobol. Hanya dapat ni. buat penih. Apa ni? Ni kenapa? Nampak. Terlampam. Tu yang cakap tadi tu. Lampam kena release cepat tu. Dia manja sikit, dia kena lepas. Okey. Pergi membesar lagi. Yang besar kita dah ambil dah tadi. Tak besar pun ni tu. Jangan lupa. Saiz kanak-kanak riang. So betul tadika lagi ni. Semua kita lepaskan. Kalau ada kolam sendiri ni, buat balik, terus bela. Oh, ada seekor boleh ambil. Tapi banyak je bertelur, nampak kurus. Kalau kurus ni biasa telur. Tapi tak ada dalam mulut tu, dia dah lepaskan telur sini. Sekali jalan ha, seirah macam siakap body dia. Jom kita pergi shopping. Kenapa kata shopping? Ha, ni kita tarik ni ha. Dah setengah tong dah ni ha. Baru 2 tebaran, 1 tebaran pun dekat nak setengah tong. Oh, punya alunan. Darat kita reda bersama. Janji ada strike, kita reda. Terokai sungai Lombong, Tasik dan lautan biru penuh misteri. Yeah, yeah, yeah. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Join kami dalam dunia memancing. Nggak ada. Buru bangau kat sana ada 2 ekor, 3 ekor. Jaya Fishing Channel, selami dunia memancing. Lautan darat kita reda bersama. Janji ada strike, kita reda. Terokai sungai Lombong, Tasik dan lautan mai kat sana. Tengok mah. Yeah, yeah, yeah. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Join kami dalam dunia memancing. Berat lah bawa ni. Yo. Okey. Tengok dia main gelombang kat sana. Sini dia dah ukur dah tali jala panjang mana, dia lari ke tengah.
Sana pun sunyi. Kita tengok kejadian dia. Allah, kecil-kecil. Anak-anak dia yang masuk. Saiz ekor. Lain semua kena lepas. Itu dah. Apa patut sniper di belah sana tadi. Patut lah. Dah nampak dia punya lari tu. Dia terkejut lari dah. Yang lari tu mu 3-4 kilo sekor-sekor tu. Dia punya Selalunya lah kalau yang lari lepas tu 3-4 kilo. satu lagi yang besar punya terlepas punya. Oh. Okey. Ini saya ikut piawan tak ni? Boleh ambil Yang lain semua kita lepaskan. Dah. Ini boleh. Okey. Ini mungkin yang final. Final. Servis terakhir ni. Servis terakhir. Hari ni kalau ikut dah boleh balik dah. Boleh balik dah. Tapi gatal tangan lah. Gatal tangan lah. Dia duduk main-main kat depan tu kan. Macam mencari-cari. Tengoklah macam mana. Ikut lebih pada cukup dah. Dah boleh balik lah. Kita tak sabar lah sebab kita dah dapat ikut. Spot yang sabar. Panas. Ada lagi menyengit-nyengit rasa sakit tu. Lupakan dululah. Terus kita balun. Tu dia. Cantik. Martabak 4 segi dia bagi. Kita tengok ada apa-apa. Anak-anak dia. Ada yang tak masuk kelas lagi ni. Ada tak masuk kelas lagi ni. Jenis ponting lah ni. Ke sekolah lah ni. Ponting ni ponting. Tengok Asih, kita panggil joki lah tuan hari ni. Hasil tak banyak pun, tapi boleh lah. Alright. Hari ni dia dah macam sikit. Hari ni likuh tak ada, tapi dia bagi hari ni lampam. Lampam. Tengok sikit, angkat sikit. Nampak gaya macam bertelur juga ni. Macam bersekilo ke? Tak sampai. Tak sampai. 800 gram kot. 500-600 je lah. Oh. Itu ada paknya. Bonus talapia merah. Tak pernah dapat ni. Tak pernah dapat Lain. Ini seko. 2 ekor tadi. Seekor lagi mana pasangan dia? Kita ambil pasangan nanti pasangan tu sepi. Kita ambil 2 terus. Kita tak ambil sekor-sekor. Nanti dia sepi. Ada dalam 5-6 kilo? Adalah. Okey. Saiz sado-sado juga. Malang buat kepala sebelah, daging 2 ketul, 3 ketul. Okey, setakat ni saja untuk hari ni. Kita dah nak balik lah. Alhamdulillah adalah rezeki dalam 5-6 kilo macam tu lah. Ada ikan lampam, ikan tilapia dan juga ikan merah pipih. So kita jumpa lagi untuk lain masa. Cuaca sudah panas, bulan puasa kita kena balik awal. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.